Animation dia memang top class. Hey, what is up my good people? Okay, aku baru saja lepas menonton filem Your Letter yang merupakan sebuah anime dari Korea Selatan. Dan aku boleh katakan Korea Selatan ni apa je dah yang dia tak buat dalam entertainment ni kan, dalam industri perfilman ataupun industri TV screen. Sekarang dia dah start buat, bukanlah dah start buat, dia dah lama dah ada animation kan. Tapi sekarang tengok ni, dia bila dia dah buat anime macam ni, dia dah buat kartun macam ni, animation macam ni, aku rasa habis lah. This is just a start lah for a new wave of Korean animation. Dan animation ni pula adalah merupakan animation daripada webtoon. Oh my god! Wow! Kita tahu webtoon banyak karya-karya yang memang macam sangat-sangat terbilang, sangat-sangat karya yang cemerlang, karya-karya yang menarik perhatian, karya-karya yang menyentuh hati. Dan instead of webtoon ni semua, kebanyakannya dibuat sebagai K-drama ataupun filem ataupun live action. Now, dorang dah cuba mengadaptasi pula webtoon ke animation. Okay. Of course, bila aku kata tadi aku terus tak reject untuk pergi nak tonton special screening filem ni, kerana bila aku tengok poster dan aku tengok trailer, dia macam mengingatkan aku pada kebanyakan filem-filem daripada Makoto Shinkai, daripada Studio Ghibli. Dan Your Letter ni pula kalau tengok dia punya trailer pun ada ala-ala macam stroke dia tu, ada ala-ala macam Your Name. But jangan risau, dia tak sama langsung. Dia tak sama langsung macam anime Jepun ke apa ke. This is very Korean. Memang sangat-sangat Korean. Dan I like it. Berbalik pada benda yang aku suka tadi adalah specifically animation dia. Animation dia punya hand painting, dia punya colouring dia semua, even the frame rate. Sometimes kadang-kadang frame rate dia bila terlalu intense, dia naikkan frame rate. So dia bermain tau dengan animasi tu. Dia bukan just sekadar macam mendata je animation dia. And then the scenery is so damn Nice and beautiful. Dia menunjukkan keindahan negara Korea Selatan, daripada Seoul pergi ke Cheongsam. Lepas tu dia tunjukkan all the train station, the landscape scenery dekat sekolah, all the foods and everything. So animation dia memang top class, memang boleh dikatakan layak lah untuk menerima mana-mana award yang ada dekat luar sana. Aku rasa mungkin kalau sesiapa yang mengharapkan penamat yang heartbreaking, yang sedih ke apa ke, ini agak spoiler lah. Mungkin takkan dapat sebab dia memberikan heartwarming dan sebuah ending yang agak feel good ending kepada penonton, sebab mungkin dia nak cater pada younger audience. Kalau personally bagi aku, kalau dia buat cerita ni ending dia sedih, ending dia heartbreaking, dia minor spoiler, tapi aku rasa kau kena tengok juga untuk tahu apa yang heartbreaking, apa yang feel good ending tu. Tapi kalau macam dia pergi ke sedih tu, aku rasa memang macam dia akan bagi lagi kita mengigau lah lepas habis cerita ni. Tapi dia tak bagi ending yang disturbing, dia tak bagi ending yang mengganggu jiwa, dia bagi ending yang memberikan kita harapan, ending yang sangat feel good, which is bagus juga, okay juga. Cuma ya, itu personal preference bagi aku lah. Sebab bagi aku untuk mencapai ke tahap masterpiece, untuk memberikan satu message yang sangat-sangat kuat, kau memerlukan satu yang menyayat hati, betul-betul merenggut jiwa. Baru orang boleh berfikir, baru orang boleh macam sedihnya. So yes, mungkin cerita ni bukanlah sedemikian. Jadi aku terima dengan apa yang diorang sampaikan dekat dalam filem ni. Rating per 10. Rating per 10 aku untuk filem ni aku boleh bagi sebanyak 8/10 bintang.